Jangan buka puasa sebelum masuk waktu buka puasa. Baginda Nabi SAW ada bagi tahu kat kita azab siapa yang buka puasa sebelum masuk waktu buka puasa. Ui, biar betul ustaz. Apa azab dia tu ustaz? Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang, dia sengaja tak mau share video ni, tak mau repost video ni. Dia nak simpan video ni seorang-seorang. Dia sengaja tak mau bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang lain. Dia nak selamat diri dia seorang saja. Jujur, dia ni manusia yang terpaling pentingkan diri sendiri. Woi, kenapa pula ustaz? Yalah, mana kita tahu ada orang dekat luar sana, dia tak puasa. Dia sengaja buka puasa, tinggal puasa. Dia tengok saja video ni, dia terus berubah menjadi orang yang lebih baik. Jaga puasa, tak tinggal puasa. Sebab ada satu azab yang sangat dahsyat yang Nabi bagi tahu kat kita. Siapa yang buka puasa sebelum masuk waktu buka puasa. Apa azab dia tu ustaz? Dah share dah? Dah repost dah? Mantap. Okey, dengar elok-elok. Hadis ni adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang lelaki mai dekat aku, datang dekat aku. Dua orang lelaki tu pegang lengan Nabi dua-dua, kemudian membawa aku ke sebuah gunung yang curam. Kata Nabi, aku melihat sekelompok orang tergantung, kepala ke bawah, kaki ke atas. Nabi kata apa? Nabi nampak mulut mereka ni yang tergantung tadi tu pecah, keluar darah. Aku bertanya, Nabi kata, mereka tu siapa? Yang tergantung tadi tu, yang mulut pecah berdarah tu. Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu dia. Allahu Akbar, takutnya. Jagalah puasa kita elok-elok nah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kesihatan yang baik, keimanan yang tinggi untuk terus berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan ni. Amin ya Rabbal Alamin.